Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama hadir dalam perhimpunan rasmi sekolah pada pagi ini. Murid-murid sekalian, selaras dengan arahan daripada TPM dan juga daripada unit Hal Ehwal Murid Pejabat Pendidikan Daerah Jepul dan Jelebu, dan sekolah pada hari ini melaksanakan program 5 minit kesedaran keselamatan sekolah. Program ini bertujuan memberi penyampaian serta peringatan khusus kepada semua dan juga warga sekolah berkaitan aspek keselamatan di sekolah. Di antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah yang pertama, murid hendaklah sentiasa mematuhi peraturan melintas jalan raya. Seterusnya, murid yang menunggang motosikal atau basikal sekiranya ada, tapi kita tak ada lah. Okey. Jadi perlu memakai peralatan keselamatan dan mematuhi undang-undang jalan raya. Jadi kalau kamu patutnya pergi sekolah, pakai helmet lah. Okey, itu tanggungjawab menjaga kamu lah. Jelas. Kedelapan, murid juga perlu menjaga keselamatan diri semasa menyertai aktiviti luar bersama keluarga ataupun guru. Maksudnya aktiviti luar kamu sukan, keluarga ni aktiviti di luar sekolah, ataupun aktiviti bersama guru ketika kamu menghadiri sukan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, ceria dan harmoni untuk semua warga sekolah. Sekian, terima kasih. Okey, diminta bersedia ketua kelas bagi setiap kelas, ketua kelas PPKI. Jom, gambar. Sikit. Okey, bagi ketua kelas yang telah menerima poster kesedaran keselamatan sekolah, sila tampal di bahagian info di dalam kelas masing-masing. Tampal dan baca.